Siapkan kami masakan panas-panas. Kami lapir. Oleh juri kita lah. Ya, ada juri juga. Ini yang pertama. Ayam mong ubi. Oh, wow. Wow. Jangan seterusnya. Dah siap dulu tim? Dah. Korang masak apa? Yang ketiga tu. Yang ketiga ni beef teriyaki quinoa bamboo with wasabi teriyaki sauce. Sekejap. Kita punya yang ketiga pesto chicken masala. Cikgu dengan Abang Kamil dan juga Amir sudah bersedia untuk merasa makanan kami. Buka dengan happy. Jangan Cuba senyum. Okay, first tadi Kak Ros and the gang ada buat ayam mong ubi. Okay. Terfikir apa dia? tengok Abang Kamil. Dia tambah. Sama juga kita nak try ayam ubi kita. Ubi kita orang nampak lebih masak kan? Dari segi rasa, saya rasa kumpulan ni lebih lagi lah. Terima kasih. Untuk segi tahap masak tu, kumpulan Putra dan Iman, ayam dia lebih masak. Yang kedua ikan selon. Unuk. Yang kedua tak. Di sini kita kasih. Nanti masak, rempah, sangat sedap. Untuk menu yang kedua, dari segi rasa dan dari masakan, saya rasa kumpulan Putra. Untuk menu yang kedua, masak. Makanan yang kedua, ikan dia lebih masak. Dan cukup rasa dengan dia punya lidah ni, garam. Amir setuju tak? Kumpulan ni lagi sedap ikan dia. Okey, masakan ketiga adalah masakan penentu untuk kedua kumpulan, iaitu masakan fusion. Jadi kita rasa protein yang paling sesuai untuk pesto ialah ayam. Dan kita rasa ya. Kita protein. Tak pernah rasakan rasa di mana-mana. Untuk ni pula beef teriyaki, dia sebenarnya daging teriyaki dengan quinoa. Quinoa ni macam nasi lah. Ada wasabi ya. Ada wasabi. Sebab tu kalau nak makan wasabi berapa banyak? Sikit je. Tapi kalau tak makan wasabi, tak payah. Mana boleh? Itu bahan tu apa sih dia? Tak, tu bahan yang wajib diletak. Bahan yang wajib diletak tapi tak wajib dimakan. Boleh bangun. Boleh. Amir suka quinoa, nampak? Bertambah-tambah quinoa ni Amir. Nampaknya dah settle sesi rasa-merasa antara ketiga-tiga juri kita. Inilah masa yang dinantikan untuk cabaran episod kali ini. Ya, Okey, setelah kita dapat menu yang pertama dimenangi oleh kumpulan Masarap. Ya, terima kasih. Masarap dimenangi oleh kumpulan Hop. Dan penentunya menu ketiga, kami sepakat memilih makanan yang menyentuh hati dan perasaan kami adalah kumpulan Hop. Semua daging teriyaki. Hop. Okey, macam biasa. Bila ada pemenang, ada yang kalah, ada ganjaran, ada hukuman. Okey, untuk kumpulan yang menang dapat merasa sendiri jamuan yang dimasak oleh orang kampung. Lalu tradisi di sini. Dan untuk yang kalah, hukumannya adalah habiskan masakan.
rasa terkejut. Itulah tujuan kat memasak. Abang Kamil, okey Abang Kamil? Okey. Betul kan? Terima kasih banyak. Oh ya, lupa. Kepada pemenang, kita ada best pemenang. Hari ini kita ya. Thank you. Okey. Terima kasih. Terima kasih juri. Terima kasih juri. Terima kasih Amir. Terima kasih cikgu. Masakan orang asli ni, dia tak pakai bahan yang banyak. Mostly yang kita tahu apa yang dia tangkap, apa yang dia kutip, yang boleh dimasak, itulah yang dia jadikan menu. Untuk masakan orang asli tu merasa macam benda tu sangat unik. Masak dekat dalam bulu. Dia masakan tu boleh masak pula tu. Dan dia kata bila masak dalam bulu ni lagi cepat daripada kita masak guna gas apa semua. Itu fun fact. Balik KL saya akan cuba kalau tak ada bambu, saya akan cuba cari tiang lampu lah yang seakan-akan dia. Kita try. Why we should try? Belum makan ni tapi dah rasa sikit nak ni kemenangan. Bau dia, Allah. Aku nampak ada rendang. Ada jantung pisang. Jantung pisang asam. Ikan cawan pun, bambu. Memang ni apa kan? Ni hidangan sang juara ke? Banyak ni, tengok ni. Kat luar. Sedap kan? Sedap. Kalau pun nak ganti tambah. Macam catering lah. Tunggu. Makan apa tu? Makan apa? Saya cakap kali makan saya punya. Itu ayam apa? Pesto Maracas ada kap? Apa tu? Ni saya sudah jumpa nama baru. Apa? Untuk yang pesto ni. Pesto menghilangkan dusduk. Jom, ambil makanan. Ambil kalau nak, tak apa, jangan stop. Terima kasih lah Amir, sudi luangkan masa yang kita orang kan. Orang kita jalan-jalan kampung, dia sudi terima kan. Terima abang, sama dengan jumpa Amir, dapat jumpa balik. Bertemu kat jalan, kampung-kampung. Bagi kita orang dapat merasa hidangan ni. Terima kasih juga kepada warga-warga kampung Kemar ni. Betul? Semua putih. Sama kita beriak macam orang sini lah. Boleh lah. Okey, ambil pegang. Boleh lah. Kecil kita tolong makan. Boleh lah. Kita sampai buat aku dah berkumpul. Letak. Kau diam, kau jadi hidupkan api. Tak pernah nak menghargai. Kita akan mencari itu bunga Retisia. Juga. Saya sudah dapat. Aktiviti memancing menggunakan joran sebar. Tugas saya adalah untuk mencari tumbuhan yang ada di sini sekurang-kurangnya 10. Bagi saya dalam banyak-banyak episod ini yang paling susah. Mewah. Aku pun tak give up.